Nama saya Is Haziq. Orang panggil saya Is. E-sport tak sangat, tak tahu pun. Saya ingat e-sport tu macam tandingan biasa je. Main, dah menang, ambil trofi balik lah. Saya ingat macam tu je. Tapi rupanya banyak benda yang saya tak pernah tengok lagi lah. Kat sini orang kecoh lah, buat kerja sini, buat kerja sana, tak tengok lagi main game. Memang bising lah. Saya ni jenis tak banyak cakap. So bila saya tengok Bob dia main FC, dia main FC, saya terkejut juga. Ada satu time tu saya ingat Bob marah saya, tapi dia marah goalkeeper kat dalam game tu. Bila saya tengok orang kerja belakang tabir lah, apa yang saya nampak, ada coach, ada caster, ada production, banyak gila. Tapi saya tak expect sangat lah. Saya try belajar slow-slow. Saya masuk intern ni, saya ingat saya paling blur lah kat dalam tempat ni. Tapi semua orang tolong saya lah. Main game e-sport ni bukan takat main je, banyak benda kita boleh buat. Kerja. Bob ajar saya untuk jangan takut lah. Dia cakap bela tak salah, yang salah tu malas. Saya rasa betul lah kot. Saya selalu nampak dia kalau Bob main game memang fokus gila lah. Tapi based on that, e-sport ni macam benda yang sama. Sabar, teamwork, ego kena buang jauh lah. Saya dah faham sikit-sikit lah. E-sport ni bukannya untuk main-main je. Kalau buat betul-betul, e-sport ni boleh jadi benda yang kita boleh belajar banyak lah. Saya pun belajar lagi.